Ini antara pot breakfast yang paling menjadi pilihan. Bukan sekadar orang tempatan, tapi terkenal dengan geng-geng rider yang suka lepak dekat sini. Lagipun setiap menu dia berasaskan kambing. Aku dah sampai kat Tangkak, warung di Zuhar. Spot sarapan pagi paling best dekat sini. Jom kita layan. Inilah dia di warung Zuhar. Boleh katakan setiap pagi penuh meriah dengan orang. Lagipun setiap hidangan yang dihidang ni memang panas-panas weh. Antara yang best seller kat sini mi rebus dengan lempeng dia. Yang ni jujur aku cakap, kalau korang datang makan mi rebus dia. Jadi mi rebus ni bukan main-main. Kuah dia pekat, daging empuk. Yang ni kalau sekali kau makan daging dia sampai jilat jari weh. Korang kena try yang ni. Sebab bagi aku terbaik. Yang ni pula soto kambing ni lain macam. Jenis kuah dia tak cair tapi pekat berlemak. Kambing dia ni bagi aku memang lembut gila weh. Orang tak ada gigi pun boleh makan. Tapi tak lengkap lah sarapan pagi korang tanpa roti jala dengan lempeng. Apa pula roti jala dia isi kecil tapi padat. Tambah pula dengan kuah dia. Aku rasa kalau nak datang sini aku cek kari kambing dah cukup dah. Sebagai pelengkap selera wajiblah kau cari kopi 434. Baru terangkat man. Tapi betul lah tempat ni memang penuh geng-geng motor lepak. Sebelum aku balik sempat juga owner Zuhar ni bagi aku stiker. Boleh lah buat kenangan. So kalau korang datang Tangkak, korang wajib try breakfast dekat warung di Zuhar ni. Ramai yang dah datang kat sini.